Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Saya pengacara anda pada hari ini, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Jadi, seperti biasa para pendengar dan penonton sekalian yang mana belum lagi ikuti kami pada siaran kali ini dan sebelum-sebelum ini, anda bolehlah ke media sosial rasmi kami iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok, Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan anda boleh mengikuti perkembangan terkini tentang semua rancangan tentang Radio An-Nur. Dan kebetulan pada hari ini, pada hari Selasa, setiap pagi kita akan ada rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi, bagi mereka yang masih lagi baru di sini ataupun baru mendengar apa itukah rancangan Bicara Fatwa Johor, jadi di sini rancangan Bicara Fatwa Johor peranannya adalah untuk mengeksplainkan ataupun untuk memberi exposure lebih tentang fatwa-fatwa yang telah diwartakan ataupun fatwa yang telah digezetkan dengan kefahaman yang lebih jelas lah. Kalau sebelum ni kita baca fatwa kita tak faham, di sinilah kita akan merungkaikan fatwa dalam layman's term ataupun dalam bahasa yang mudah untuk difaham untuk semua lapisan masyarakat. Dan pada hari ini kita akan membincangkan sebuah topik di dalam skop muamalat, dan saya rasa topik ini boleh direlate dengan semua orang yang bekerja, iaitu tentang KWSP. Dan bersama kita pada hari ini tetamu istimewa kita yang akan memberikan rungkaian lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini adalah Sohibul Fadilah Tuan Profesor Madya Dr. Husin bin Salamun, Ahli Jawatan Kausar Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya Prof datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih menjemput. Saya pasti ramai daripada para pendengar kita memberikan feedback yang positif lah tentang skop muamalat pada sebelum ini. Jadi sebelum kita membuat deep dive ataupun membuat rungkaian yang lebih mendalam, izinkan saya untuk memberi sebuah mukadimah lah. Jadi KWSP, singkatan bagi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, adalah sebuah institusi persaraan utama di Malaysia yang telah ditubuhkan untuk membantu pekerja sektor swasta dan tidak berpencen untuk membuat simpanan bagi kegunaan selepas bersara. Jadi in general, setiap kali kita dapat gaji kita, ada caruman masuk dalam KWSP, itulah simpanan kita pada hari tua nanti. Jadi soalan saya yang pertamalah kepada Prof adalah, boleh tak Prof jelaskan dengan lebih lanjut apakah itu KWSP dan juga latar belakang penubuhannya, dan bagaimanakah struktur akaun KWSP dan juga cara-cara nak pengeluaran dia ataupun skim pengeluaran dia, dan boleh tak Prof terangkan, sebab saya faham dan juga saya difahamkan bahawa sebenarnya di dalam KWSP ada dua jenis akaun, iaitu akaun konvensional dan juga simpanan syariah. Saya pasti mungkin ada di antara para pendengar dan juga saya sendiri baru discover juga rupanya di dalam KWSP ada juga simpanan konvensional dan juga simpanan syariah. Jadi boleh tak Prof jelaskan antara soalan-soalan yang saya tanyakan sebentar tadi? Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada DJ Farhad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita latar belakang kehidupan ekonomi di Malaysia ini untuk para pekerja dibantu dengan KWSP. Satu lembaga yang ditubuhkan bagi pemegang untuk memegang amanah kumpulan wang yang dinamakan sebagai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, serta merupakan antara tabung simpanan persaraan tertua sebenarnya. Dan dia nilai sekarang lebih 1 trilion. Kalau disebut nilai dia 1 trilion. 1 trilion. Dan dia diwujudkan Akta KWSP pada 1991, yang mana mewajibkan pekerja sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam mencarum ke dalam akaun KWSP melalui potongan gaji bulanan oleh majikan. Majikan akan potong gaji kita. Kalau saya dahulu 9% dan majikan 11%. Kita dipotong 9%, majikan top up 11%. Jadi simpanan kita boleh katakan 20% katakan daripada gaji kita. Ya, sekarang mungkin sudah ada perbezaan dia, tapi saya bicara adalah asas yang saya potongan gaji ke atas gaji saya. Mohon caruman tersebut terdiri daripada syekh ahli dan majikan. Ini yang saya katakan tadi.
dan akan dikreditkan dalam akaun KWSP ahli, iaitu akaun persaraan. Dulu dikenal sebagai akaun nombor 1, akaun persaraan. Yang ini tak boleh usik langsung sampai bersara. Okay. Kemudian ada akaun persaraan ni ada 75%. Maknanya jumlah daripada yang dimasukkan tu 75%. Katakan potongan gaji kita dengan top up oleh majikan, 75% dari situ setiap bulan dimasukkan ke akaun persaraan untuk bersara nanti. Kemudian akaun sejahtera, yang ini nama baru Nama lama adalah akaun 2. Dulu saya ingat akaun 2, akaun 3 ni saya ingat lah sebab saya pernah keluarkan duit tersebut. Akaun 2 ni boleh keluarkan tapi dengan syarat-syarat yang tertentu yang ketat sifatnya. Dan akaun 3 adalah fleksibel 15%. Akaun 2 ini akaun sejahtera 15% dan akaun fleksibel 10%. Bermakna di situ 75% untuk persaraan, 15% untuk akaun kedua yang boleh diakses tetapi dengan syarat yang kuat, yang ketat, dan yang akaun ketiga fleksibel. Akaun 3 zaman dahulu dipanggil akaun 3. Nama baru sekarang akaun yang fleksibel 10% itu boleh keluarkan bila-bila. Okey. Dan bagi yang mereka tak wajib, ada pekerjaan yang tidak wajib ataupun kerja yang macam Grab, kerja kontrak sementara, kontrak sekejap, kerja sekejap semua ni dipanggil GIG, gig ekonomi gig ini. Mereka ini boleh mencarum juga sukarela lah. Tapi dengan matlamat untuk membantu ketika mereka usia emas nanti. Sebab tu disarankan kepada semua pekerja yang bukan kerja kerajaan atau bukan sektor awam, bukan sektor swasta yang diwajibkan, tapi yang bekerja secara persendirian, bekerja part time sana sini, online bisnes umumnya, dicadangkan sangat-sangatlah untuk mencarum juga dalam KWSP untuk persaraan mereka suatu masa nanti. Dan satu yang menarik adalah akaun KWSP ini telah dipindah pada 2016 dan diaplikasikan 2017. Itu yang dikatakan akaun yang simpanan Islam tu. Lembaga KWSP memberi pilihan kepada ahli untuk simpanan persaraan mereka yang diuruskan dan dilaburkan mengikut prinsip syariah melalui simpanan syariah berdasarkan akad wakalah. Jadi sebutkan oleh DJ tadi, mungkin sebahagian kita tak sedar ataupun mungkin tak ikuti perkembangan akaun caruman kepada KWSP yang 3 tadi, yang kita simpan itu, yang pecahkan pada 3 akaun tadi, semuanya dahulu adalah sebelum 2017 adalah di pelaburan dalam skim konvensional. Bermakna pengurusan tak terikat dengan bayar zakat. Pengurusan tak terikat dengan melihat company yang sifatnya syar'i kalau nak melabur. Dia boleh melabur di mana? Di perbankan yang riba, dia boleh di mana-mana. Asal untung dijanjikan, mereka boleh labur. Pasal mereka tidak terikat dengannya. Sebab tu timbul isu zakatnya di situ. Kerana zakat tidak boleh dikenakan ke atas pelaburan yang sifatnya un-Islamik. Jadi itu persoalan zakat tak ada. Tapi timbul soal pembersihan. Nanti kita bicarakan. Mana bila keluarkan wang KWSP, waktu kita umur kita 50 tahun, keluar ada pembersihannya, iaitu pembersihan daripada keuntungan-keuntungan yang diperolehi daripada sumber perniagaan yang tak halal. Bisnes yang riba sifatnya dan seumpamanya. Jadi kena bersihkan. Jadi skim syariah itu dilaksanakan di 2017, berjalan dan mulai sekarang dia sudah ramai juga yang terlibat dengan pelaburan ini. Walaupun begitu, dari jumlah keseluruhan skim pelaburan syariah ini, nanti kita sentuh detail lagi. Cumanya pencarum KWSP sekarang adalah sebanyak 16.2 juta pencarum ahli dia. Dan daripada situ 2.2 juta adalah ahli yang telah mengubah daripada sistem konvensional kepada sistem syariah, ataupun orang-orang baru, pekerja baru yang terus membuka akaun syariah. Jadi 2.2 juta. Dan ahli keseluruhan 6.2 juta. Yang melabur yang mencarum di KWSP ada 16.2 juta, dan yang melabur di simpanan syariah 2.2 juta saja. Bermakna ada balance 14 juta. Sedangkan pelabur ataupun pencarum KWSP orang Islam dah 56%. Itulah tu. Jadi daripada 14 juta, kalau kita splitkan kepada 2, kalau 56% macam 50% kan bagi 2. Jadi kalau 14 juta tu macam 7 juta lagi orang Islam yang sebenarnya
akaun carumannya masih konvensional. Konvensional lagi. Itu dia. Kalau seru perbankan, bank Islam bila ada bank Islam, bank konvensional jadi tak halal bagi orang Islam. Itu bila bank Islam laksanakan 1984, bank Islam ditubuhkan, waktu itu sudah fatwa sudah keluar. Bank konvensional sudah tak boleh pinjam perumahan ke apa semua dah tak boleh. Kalau dah pinjam konvensional, transfer kepada Islam. Sebenarnya begitu. Jadi begini juga dengan KWSP, seharusnya kita ambil peranan kepekaan di sini. Seharusnya simpanan caruman kita yang dalam bank yang sifatnya konvensional harus wajibnya ditukar ke sistem simpanan Islam. Kerana di situ nanti banyaklah persoalannya, bisnesnya, patuh syariah dalam berbanyak perkara, ada lembaga syariahnya dan seumpamanya. Jadi itu adalah merupakan jumlahnya, dan 2.2 juta ahli yang invest sistem Islam ini, mereka akan mendapat satu kelebihan di mana sekarang KWSP sedang berusaha untuk membayar zakat sebagaimana tabung haji. Tabung haji, kalau kita letak uang di tabung haji, diniagakan, maka akan ada zakat perniagaan. Dan semua pencarum tabung haji tidak perlu bayar zakat untuk simpanan mereka, kerana telah dizakatkan oleh tabung haji. Begitu dengan KWSP, sesiapa yang mencarum di simpanan syariah, buat sekarang belum berjalan, tetapi usaha tengah dibuat oleh pihak KWSP, dan pembentangan mereka pun telah dibuat di beberapa negeri untuk mendapatkan fatwa. Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah putuskan bahawa harusnya pelaburan itu sifatnya syar'i, maka harusnya dia membayar zakat dengan wang pelaburan yang patuh syariah. Jadi sesiapa yang melabur suatu masa nanti di simpanan syariah, suatu masa nanti mereka akan bayar zakat, dan bila uang dikeluar sudah bersih. Wang tersebut tidak perlu bayar zakat. Okey, itu moralisnya. Nanti kita pergi ni. Saya nak bincang struktur akaun KWSP dan skim pengeluaran. Ini saya dapatkan bahannya. Kalau ada kesilapan, mungkin ada pakar yang mendengar di sini. Okay. Boleh respon. Dia umur persaraan dah 55 tahun. Okay. Akaun persaraan yang pertama tadi yang 75% itu tak boleh diusik sampai bila. Tidak ada akses kepadanya sehingga umur 55 tahun. Tak boleh nak diusik, dicuit, tak boleh. Dia sampai 55 tahun baru boleh dikeluarkan. Kemudian akaun yang bagi akaun sejahtera, akaun 2 yang 15% tadi jadi caruman kita, itu pengeluarannya bersyarat. Syarat dia apa dia? Ada ketat syarat dia. Umur 50 boleh keluar, katakan dengan syarat tentu, perumahan untuk perumahan, untuk pendidikan, untuk kesihatan. Itu dengan syarat tertentu begitu, dengan bukti yang kukuh, justifikasi yang kukuh, maka boleh dikeluarkan yang akaun kedua. Okay, dan saya pun pernah mengeluarkan akaun kedua saya. Okey, akaun ketiga adalah akaun fleksibel. Yang 10% itu boleh diakses bila-bila. Ni bila-bila boleh diakses, boleh dikeluarkan. Ada keperluan setika pergi. Sebenarnya ketika kita menghadapi bencana COVID, kan ada isu pengeluaran yang tak boleh apa semua. Yang di isu di sini. Okay, jadi sebenarnya tabungan ketiga ni adalah fleksibel dan dia boleh dikeluar bila-bila. Okey, untuk umur 55 hingga 60, untuk umur 55 hingga 60, selepas umur persaraan, dia semua akaun ini tiga-tiga digabungkan menjadi satu. Okey, jadi satu ni. Jadi disatukan pada usia 55 dan boleh dikeluarkan bila-bila masa bila umur sudah 55 tahun. Okey. Kemudian di situ ada akaun emas, iaitu caruman baru yang dilakukan selepas umur 55 tahun. Itu caruman emas. Caruman emas ini dia tiada akses sehingga umur 60. Dia 55 bersara, masih bersama kerja, buat caruman baru, caruman terus, terus dengan caruman, maka dia tak boleh diusik kecuali ketika umurnya 60 tahun. Itu dia. Dan umur 60 tahun atas adalah akaun emas. Disatukan dengan akaun 55 dengan 60 tahun tadi dicantumkan, maka dia boleh diakses bila-bila. Diakses bila-bila, mana boleh keluarkan. Jadi bagi pengeluaran, dia ada kaedah pengeluaran dalam KWSP. Kalau simpanan melebihi 1 juta, di mana sifatnya dia boleh keluar bila-bila, sebahagiannya. Kalau meninggalkan negara boleh keluar. Itu
Itu tak terikat dengan peraturan umur. Ya, pekerja pencen, persara pilihan, itu tak ada pilihan, tak ada terikat ke umur. Hilang upaya, sama juga sifat dia. Jadi, ini kaedah pengeluaran skim simpanan KWSP. Persoalan bila keluar, zakatnya macam mana? Itu yang ditimbul. Kan? Itu yang disebutnya. Cumanya bila dia zakat ni, dia hanya terkena pada yang patuh syariah, tetapi kepada yang tidak patuh syariah, skim yang lama konvensional, bila keluar, tengok ada berbagai fatwa nanti kita bincangkan selepas ni. Tetapi antara skim yang simpanan syariah dan simpanan yang konvensional ini, dia ada perbezaan. Saya nak beritahukan perbezaan dia. Dia perbezaan yang sangat jelas adalah, kalau pastikan patuh syariah, dia tertakluk kepada takbir urus syariah. Pastinya lah, dan nama pun patut syariah kan, syariah compliance. Maka dia ditakbir ikut patut syariah, ada lembaga syariah dia, pelaburan kena putuskan dalam syarat syariah dia, yang halal sahaja. Okay, semua lihat mana-mana bisnes yang tak jelas, mereka tak akan masuk. Okay. Kemudian pendaftaran berdasarkan kepada sistem akad wakalah. Ahli melantik KWSP sebagai wakil dan pemegang amanah. Bermakna bila ini sifat dia, kalau yang konvensional tak guna sistem ini, tapi sistem simpanan syariah gunakan kaedah ini. Bermakna wakalah. KWSP melaksanakan sebagai wakil kepada pemilik harta. Maka di situ, isunya timbullah pemilikan harta pada penyimpan adalah milik yang sempurna. Bila milik yang sempurna, maka dia kena zakat. Bila kena zakat, itu timbulnya nanti yang simpanan Islamik ini, yang simpanan syariah nanti, dia kena bayar zakat seperti mana tabung haji bayar zakat untuk para penyimpan di tabung haji. Sebab itu saya wakalah. KWSP sebagai wakil saja yang memegang amanah untuk menjalankan perniagaan kepada wang simpanan tersebut. Sebab tu wajib zakat di situ. Kemudian pengesahan daripada jabatan kuasa penasihat syariah. Maka sudah pasti sebagaimana lain, mana-mana yang patuh syariah sepatutnya ada lembaga ahli panel syariah dia. Jadi di KWSP simpanan syariah ini ada lembaga fatwa dia, ada lembaga syariah dia yang berfungsi untuk memantau pelaburan wang caruman KWSP yang sifatnya SS, simpanan syariah. Okay, kemudian pelaburan portfolio. Patuh syariah termasuk skim pelaburan ahli. Ini maknanya pelaburan dipastikan betul syar'i. Tertakluk kepada saringan syariah tahunan. Maknanya ini pantau dengan betul-betul. Saringan setiap tahun disaring, dilihat apa, di review. Okey tak okeynya, mungkin ada pandangan baru tentang perkara tersebut. Direviewkan dia. Kemudian dividen berdasarkan kepada prestasi sebenar. Ini samalah. Kalau konvensional pun sama sebenarnya. Dia prestasi sebenar. Cumanya konvensional itu keuntungan berdasarkan pelaburan yang mungkin ribanya, pelaburan bank konvensionalnya, pelaburan mungkin benda-benda yang tak halal, yang tak syar'i, yang akhirnya dia terkeluar daripada kewajipan untuk bayar zakat. Kerana pelaburan yang tidak sihat, yang tidak islamik. Tapi yang syariah, simpanan syariah ini, kerana pantauan yang ketat oleh lembaga panel syariah dia, dengan reviewnya, dengan tuntutan tentu, maka dividennya adalah syar'i, maka di atas itu simpanan dan dividen itu adalah subjek kepada zakat. Tapi belum laksana, ini masih dibincangkan, Fatwa Kebangsaan sudah putuskan okey. Cumanya di negeri-negeri masih belum diputuskan dengan secara tuntas. Aspek ini. Okey, beza dengan pelaburan konvensional. Pelaburan konvensional dia pelaburan bercampur, patuh syariah dan tidak patuh syariah. Pasal dia tak terikat kan. Jadi mana dia akan cari, mana pelaburan yang untung dia akan pergi. Kalau tak untung dia akan tarik. Itu saja. Jadi biasanya dalam dunia perniagaan ni pelaburan-pelaburan yang sifatnya tak syar'i itu biasanya akan untung besar lah. Biasa begitu kan. Jadi kalau orang tidak mengambil kira halal tak halal, halal haram ni semuanya, maka orang akan letak pelaburan. Sebab tu dulu ketika Bank Islam dilancarkan pada awal-awal dahulu, ramai orang persoalkan Bank Islam katakan buat pulangan pelaburan 4%. Tapi bank konvensional bagi 6%. Akhirnya mereka memutuskan, dan malah semua negeri di Malaysia waktu itu semua letak bank konvensional, wang-wang kerajaan negeri kan. Kerana berpendapat 6% dengan 4%, ataupun katakan 7 dengan 5% bezanya. 2% beza itu, kalau wang simpanannya itu katakan berapa ratus juta,
berapa jumlah 2% daripada beratus-ratus juta yang disimpan tu. Bermakna banyak. Sebab tu waktu itu Bank Islam pun mengeluh sebenarnya. Mengapa kerajaan negeri banyak tak letak, kecuali kerajaan negeri yang paling awal ialah Kelantan. Itu yang mula-mula letak. Tapi bank lain tidak. Cuma mereka letak portion saja, tapi tak letak keseluruhan wang kerajaan negeri. Okey, jadi itu dulu zaman waktu ketika 1984 Bank Islam dilancarkan. Tapi sekarang mungkin sudah berbeza keadaannya kerana kemajuan Bank Islam. Bila bank konvensional rugi pada 1987, krisis ekonomi 1997, minta maaf, 1997, krisis ekonomi, Bank Islam tetap untung. Sebab atas dasar itu pelaburan di kalangan orang Islam dan Islam sudah mula memandang kebaikan Bank Islam dan mula melabur di Bank Islam. Walaupun janji keuntungan lebih kecil, tapi dia konsisten sifatnya keuntungan yang diperoleh di Bank Islam. Okay, jadi dividen pelaburan portfolio yang tidak patuh syariah, skim konvensional ini, memang dia dividen berdasarkan pada prestasi sebenar, tertakluk pada dividen minimum 2.5%. Jadi dia ada ikatan, dia mesti 2.5% dan ke atas. Tetapi cuma itulah pelaburan yang tidak patuh syariah, tak ada pantauan lembaga panel syariah dia, maka pelaburan yang melakukan, sistem yang meragukan, maka itu persoalan timbul. Dan sistem yang guna bukan wakalah, maka bila bukan wakalah, pemilikan tak sempurna, maka persoalan zakat untuk skim konvensional itu menjadi persoalannya. Perlu bayar ke tidak? Jadi hanya banyak fatwa dikeluarkan nanti akan melihat perbezaan ini sebenarnya. Okay, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada tetamu istimewa kita, iaitu Sahibul Fadilah Tuan Profesor Madya Dr. Hussein bin Solomon, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Jadi, seperti mana yang saya difahamkan tadi, pemegang akaun tadi sebanyak 16 juta ya tadi, 16.4 juta. 16.2 juta ahli KWSP. Ahli KWSP. Tapi hanya 2 juta saja yang mengikut syariah compliant ya. Saya 2.2 juta. 2.2 juta. Jadi kepada baki-baki lain, jangan nak mengelak ya, kalau boleh kita ni orang Islam, kepada pemegang-pemegang akaun yang beragama Islam, silalah tukar kepada akaun syariah compliance. Nak duit-duit banyak kat dunia ni, apa kita boleh buat? Kat dunia ni memang betul kita dapat merasa keuntungan tu, kita memang rasa the fruits of labour kita kat dunia ni, tapi kat akhirat kita lepas ke? Jangan nak mengelak-ngelak untuk hanya dapat mata wang yang lebih ya. Pastikan segala benda yang kita buat adalah syariah compliance. Ingat, perkara itu adalah sangat penting. Jadi sebelum kita masukkan kepada fatwa-fatwa, kita akan berehat seketika dahulu. Jangan ke mana-mana, pastikan anda kekal setia bersama kami. Bicara Fatwa Johor dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kembali semula dalam rancangan Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jadi sebentar sahaja tadi kita dah dapatkanlah penjelasan tentang apakah itu KWSP in general, tentang akaun-akaun di dalam KWSP, tentang strukturnya, berapa umur yang kita boleh carum, berapa umur kita boleh keluarkan dan sebagainya. Jadi kita dah go way past by that topic of conversation. Sekarang ini kita nak masuk kepada tujuan utama kita pada hari ini, iaitu tentang apa-apa yang berkaitan dengan fatwa lah. Jadi soalan saya kepada Prof adalah, boleh tak Prof jelaskan tentang, mungkin ada fatwa semasa tentang zakat ke atas simpanan KWSP dan juga pembersihan wang simpanan KWSP, seperti mana yang Prof sebutkan tadi. Mungkin ada setengah pemegang akaun KWSP sebelum ni adalah daripada akaun konvensional. So macam mana dia nak convertkan daripada set conventional money into halal money, kira macam bersihkan duit tersebut lah. Dan juga tentang zakat, mungkin ada orang yang ada akaun simpanan KWSP dan simpanan dia terlampau banyak, jadi macam mana mereka nak bayar zakat tersebut dengan pemegang akaun? Dipersilakan. Okey. Terima kasih pada DJ si Farhad. Jadi tadi kita dah bincangkan di sejak 2017 sudah ada simpanan syariah dalam KWSP. Sebelum itu semuanya konvensional sifatnya. Nanti kita telusuri dengan lebih detail beza antara keduanya, zakatnya dan sudut bayaran zakatnya. Tapi berkaitan dengan zakat kepada
caruman KLSP yang wujud sekarang ni, yang sifatnya konvensional semua, saya bicara konvensional, yang wujud sebelum 2017. Fatwanya telah dibincangkan banyak, tetapi tiada fatwa yang selaras di antara negeri-negeri. Pasal fatwa untuk pelaksanaan ini bergantung pada kuasa negeri, kuasa sultan. Masalah agama, ketua sultan sebagai ketua agama, maka dia berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh negeri masing-masing. Dia beza, tak sama. Di MKI, Fatwa Kebangsaan, mesyuarat Fatwa Kebangsaan, biasanya mereka putuskan dan biasanya akan hantar kepada negeri dan untuk negeri putuskan. Mungkin ada beza, ada sama dan semuanya. Jadi tak ada keselarasan yang detail tentang zakat ke atas caruman KWSP. Umpamanya ya, kalau simpanan yang dikeluarkan, dia biasanya masalah utama adalah tentang pemilikan yang tidak sempurna. Jadi kalau dikeluarkan zakat itu 25%, zakat kita memang 25% dari amount pengeluaran. Ditakluk kepada nisab tanpa perlu menunggu haul. Ini setengah negeri pakai yang ini. Okey. Mana bila keluar saja, katakan kita keluarkan nilai kita 100,000. Kita akan kenakan terus zakat. Ke situ dengan 25%, sebabnya kalau 100,000 2,500. Lebih kurang kan? 25%. Itu zakat yang dikenakan tanpa mengambil kira haul dia. Haul ni nisab dah tentu 1,000 dah kena dah nisab dia. Nisab kita dah 425 gram Johor silap nisab dah. Nisab emas. Jadi sampai nisabnya, sampai peringkat jumlah itu, maka kita kena bayar tanpa menunggu haul. Ini digunakan oleh setengah negeri di Malaysia. Mana tanpa haul ni setahun, kiraan setahun. Kalau kita simpan wang 1 juta, awal katakan Januari, 1 Januari, 31 Disember, kena lihat balance berapa, itu kena 25% wang simpanan. Zakat wang simpanan. Okay. Jadi kalau KLSP, hak kita ada hak mutlak ke tidak? Itu perbincangan antara mungkin yang mewajibkan dia zakat itu, maka hak yang mungkin ada hak mutlak, hak yang sempurna. Sebab tu dia keluar saja terus bayar zakat tanpa menunggu haul untuk setahun, pemilikan setahun. Keluar aja terus bayar zakat. Perantara milikan telah hak di situ. Tanpa menunggu. Tetapi perkara ini tidak sama dengan setengah negeri. Di Johor kita agak berbeza. Dia dibincangkan dalam fatwa, keluar ke nilai tertentu, katakan kalau habis ke keluar tertentu kan, setelah 55 tahun ataupun mungkin keluar sebelum 55 tahun akaun 2, katakan kan, kita keluarkan katakan 100,000 juga, 100,000, maka digalakkan bayar zakat bagi negeri Johor. Digalakkan bayar zakat, diharuskan bayar zakat, tetapi wajibnya selepas tahun. Selepas tahun. Katakan kita keluarkan, kita tak bayar, tapi lepas setahun, itu yang kita kena bayar. Atau pemilikan setahun. Itu ada nisabnya dan ada haulnya. Jumlah yang terkena zakat dan ada jumlah tarikh pemilikannya selama 1 tahun. Itu perkara yang bicara pemilikan mutlak yang dikaitkan dengan wang ni. Selagi pasal kita simpanan tadi, kita simpan pencaruman itu letak di bawah satu pengawasan yang tidak diwakilkan pemilikan. Maknanya kita letak bagi mereka, milikkan tetap mereka LSP. Walaupun kita simpan, tapi kita pegang wang tu, disimpan LSP, KLSP yang buat peraturan macam-macam, pelaburan, apa semua, dia putuskan, maka miliknya bukan mutlak milik kita. Bila bukan milik mutlak kita, maka zakat itulah persoalan dia. Okay? Tapi ada negeri yang mengambil putusan, maka zakatnya bukan zakat ketika disimpan. Tapi zakatnya bila keluar, kena zakat. Tapi setengah negeri lain, keluar, tunggu setahun baru zakat. Tapi masa keluar nak bayar, lagi cantik. Tetapi kalau tak, sekurang setahun lepas tu baru bayar zakatnya. Okay, itu perbezaan yang berlaku. Okay, yang kedua, simpanan layak dikeluarkan tanpa sekatan, tetapi tidak dikeluarkan. Ni. Ada orang yang layak dah keluarkan, tetapi dia tak mau keluarkan. Itu beza dah. Okay. Kalau dia ada simpanan, dia umur dah 55 tahun. Dia dah boleh keluar. Dia bila keluar tu haknya dah mutlak milik dia sepatutnya, tapi dia tak nak keluarkan. Itu beza persoalannya. Tapi dia simpanan layak untuk dikeluarkan tanpa sekatan, tanpa syarat tanpa apa kan, dah 55 tahun katakan, tetapi tidak dikeluarkan
maka dia kena zakat simpanan. Situ Katakan mulai ni 55 tahun. Tahun 56 setahun dah kena zakat simpanan. Walaupun tak keluar. Walaupun itu tak ada persoalan milik sempurna. Di situ pasal sudah jadi milik kita. Tapi cuma tak keluar saja. Kita simpan dekat sana. 2.5% bagaimana zakat biasa. Kepada yang baki simpanan yang boleh dikeluarkan. Dia mungkin boleh keluarkan tu perangkat tertentu. Ataupun setelah 55 tahun, balance daripada yang ni semua tinggal itu balance yang kena zakat. Ataupun sebelum 50 tahun ada yang boleh dikeluarkan tapi dia tak keluarkan. Kena jumlah yang wajib, jumlah yang boleh dikeluarkan, walaupun katakan jumlahnya 1 juta, tapi yang boleh keluar 500,000, zakatnya atas 500,000 itu. Okey. Tu. Maknanya simpanan layak dikeluarkan tanpa sekatan tetapi tidak dikeluarkan, maka di zakat simpanan. 20.5% daripada baki simpanan yang boleh dikeluarkan. Bukan baki keseluruhan, baki simpanan yang boleh dikeluarkan kena zakat. Okey, bukan keseluruhan. Tertakluk kepada haul dan nisab. Ni haul dia setahun, nisab dia ni. Kalau maknanya 55 dah bersara, dah boleh keluar tapi nak keluar pun duit gratuity apa tu daripada majikan ada cukup untuk makan, semua kan. Dengan pencen cukup makan, simpan dululah duit tu. Betul kan? Bila simpan dahulu 50 Januari pencen 55 56 dah simpan setahun, kena zakat simpanan 2.5% zakat simpanan. Kalau bagi keseluruhan apa pasal pencen? Pencen dah boleh keluar semua kan? Jadi bila ni bagi keseluruhan. Tapi bagi kes yang sebelum pencen tadi, yang boleh keluar sebelum pencen, yang tak ada sekatan keluar tu, tu maka ni maka baki pada yang ada sebelum pencen tu. Okay, jadi itu tertakluk kepada haul dan juga nisab dia. Okay, haulnya setahun, nisab dia jumlah yang kita sebutkan tadi. Okay, kemudian mengeluarkan zakat sebanyak 20% daripada jumlah yang caruman pekerja sahaja berdasarkan penyata tahunan KLSP. Ini satu lagi perbezaan yang ada antara negeri-negeri. Iaitu mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah wang caruman pekerja sahaja berdasarkan penyata tahunan KLSP. Wang masih tersimpan di KLSP. Yang masih tersimpan di KLSP maknanya. Ini negeri Melaka. Dia kata kalau wang simpanan tu katakan ada 1 juta. Daripada 1 juta tu simpanan tu yang sudah boleh keluar tapi disimpan. 1 juta tu pastinya ada peratusan keuntungan berniaga yang dividen tiap tahun tu kan. Dividen tak syar'i, maka ditolak dividen dia katakan tinggal 800,000. 800,000 itulah yang hak dizakatkan. Okey, dengan nisab dia, dengan haul dia. Nah, dia haul ini bagi negeri Melaka perbezaan dia. Okey, kemudian dividen tidak patuh syariah. Ni simpanan konvensional ditolak daripada penghiraan zakat. Ni bagi negeri Selangor, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, ni semua ni yang melakukan. Mana kalau kita kena zakat pun, maka bahagian kalau kita ada masa keluar tu ada 1 juta, mungkin pastinya 1 juta tu semuanya bukan simpanan kita. Tapi merupakan simpanan kita sebahagiannya dan sebahagian kecilnya ataupun sebahagian mungkin kalau bisnes ni kalau keuntungan 2.5% kan, 2% ke keuntungan. Kalau konvensional punya tadi kita katakan dia minima 2.5%. Minima dia tak gol minima 2.5% dan ke atas. Mana sekarang 2.5% dikira. Selama berapa tahun? Okey, tahun kita mula simpan bila? Berapa jumlah dia? 2.5% daripada itu berapa? Tahun kedua berapa? Memang bayar nak kira lah kalau nak bersihkan ni. Tahun kedua berapa? Jumlah dia. Simpanan tu dah campur dengan tahun 1, tahun 2, maka jumlah berapa? 2.5%. Tapi kena lihat tengok nisab dia. Dah kena nisab belum? Nisab dia kena tengok juga jumlah yang kena had dia. Haul tahunnya okey. Tahun ketiga kena zakat juga. Tahun ketiga orang simpanan pasal dah boleh keluar tapi tak keluar, tapi kena tak dia sudut nisab dia? Kalau kena, kirakan tolakkan jumlahnya. Kalau kan tolak jumlah yang haram duit pendapatan dividen yang tak patut syariah itu, maka katanya jumlahnya tak cukup nisab, maka tak bayar. Okey, itu sifatnya. Tapi kalau cukup nisab kena bayar. Ini pasal dia pegang pada nisab di situ. Okey. Negeri Melaka tadi, wang caruman kita caruman kita adalah wang caruman yang kita carum. Tolak dengan dividen yang haram. Mana wang dicarum itu, kita carum katakan 9%. Majikan 11%. Yang kena zakat ada yang 9% itu. Ini yang Melaka yang betul-betul. Mana wang yang kita carumkan itu dikenakan zakat 2.5%. Okey.
Ni panggil Melaka 25% daripada jumlah wang caruman pekerja sahaja berdasarkan penyata tahunan KWSP. Jadi kena setiap tahun kena kira. Dengan tolak ni, dengan tolak untuk bisnes dividen yang tak syar'i, jumlah berapa? Tolak di situ peratusan caruman pihak majikan. Biasanya majikan lebih besar. Kalau saya dulu memang 9 pencarum, 11 majikan. Sekarang saya tak ada beza lagi lah. Mungkin 13 majikan. 12. Dan 11 atau 12 pencarum. Mungkin begitulah. Tapi begitulah mana kira yang pencarum sahaja. Bukan yang keseluruhan wang termasuk yang majikan carumkan kepada kita. Itu dia Melaka. Jadi tapi di yang tempat lain semua. Termasuk yang dicarum oleh majikan dan juga ni. Ada beza. Itu kata tak ada keseragaman di antara semua ni. Sebab tu saya merasakan perlu satu pertemuan di kalangan ahli fatwa ni, wakil-wakil mereka ni dalam negeri untuk duduk di MKI. Mufti adalah memang bincang, tapi mufti takkan bawa apa yang dilaksanakan di negeri kan. Tapi kalau ada satu pertemuan yang cantik untuk bincangkan, selaraskan semuanya secara tuntas, tambah lagi bila akaun Islam ni telah berjalan. Maka bincang tuntas yang Islam macam mana, yang konvensional macam mana sifat dia. Di semua perkara yang 2-3 perkara berbeza ini. Okey, yang keempat, dividen tidak patuh syariah, simpanan konvensional tidak ditolak daripada pengiraan zakat. Ditolak daripada pengiraan zakat, bukan tidak. Dividen tidak patuh syariah, yakni simpanan konvensional, ditolak daripada pengiraan zakat. Ini yang saya sebut tadi, Selangor, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Sabah. Okey, pihak LSP bertanggungjawab mengeluarkan zakat bagi pihak pencarum Islam seperti mana yang diamalkan oleh lembaga urus tabungan haji. Ini yang pandangan MKI yang terbaru, iaitu ada caruman Islam dia kena zakat. Tetapi di Perlis berbeza. Di Perlis ni pihak QLSP bertanggungjawab mengeluarkan zakat bagi pihak pencarum Islam seperti mana yang diamalkan oleh tabungan haji. Ini Perlis punya fatwa. Fatwa di Perlis mengatakan sejak 1990 dia fatwa dia. Dia kata maka QLSP kena keluarkan nilai zakat kepada pencaruman ini. Mana pihak KLSP yang bertanggungjawab. Tapi yang secara umumnya yang tempat lain, semua diuruskan oleh individu masing-masing. Kesedaran masing-masing lah. Duit simpanan tu kalau dianggap simpanan, maka kirakan buat calculation apa jumlah dia, tolak dengan keuntungan dividen yang tak Islamik. Kalau nak ambil yang Melaka punya, tolak pencaruman oleh majikan, apa yang tinggal, itulah simpanan kita, setiap tahun dizakatkan. Pastinya duit tak kurang kan? Tahun ni tambah, tahun depan bertambah. Bila sekali kena, katakan kita mula kerja setahun 2 tak kena, 4 tahun 5 tahun tak kena, nisabnya tak sampai. Tapi mungkin di tahun ke-10 kena. Bila tahun ke-10 kena, 11, 12, 13 mesti kena. Pasal duang kita makin meningkat. Kecuali kita keluarkan bahagian akaun 2, akaun 3. Tutupan tertentu akaun 3 memang boleh keluar bila-bila. Akaun 2 tu dengan syarat tertentu yang ketat boleh keluarkan. Jadi kalau ada pengeluaran, maka kita akan kira balik. Simpanan kita tu, nisabnya cukup atau tidak untuk bayar zakat. Kalau tak cukup, kembali kepada asal. Kiraan balik. Dah keluarkan duitnya, tinggal berapa ribu je. Katakan yang akaun 1. Akaun yang untuk pencen. Tinggal berapa ribu. Nisabnya tak sampai. Maka tunggu tahun depan. Tak sampai lagi, tunggu tahun depan. Tak sampai lagi. Tahun keempat. Tahun keempat, kira-kira tolak dengan tak patuh syariah. Tolak dengan caruman daripada majikan. Tak cukup lagi RM1. Tak bayar zakat. Tunggu lagi satu lagi. Itu kalau kita ambil keadaan Melaka. Iaitu yang caruman majikan tak masuk. Tapi kalau tempat lain, caruman majikan masuk, kiralah caruman majikan juga sekali. Hanya tolak dividen daripada perniagaan bisnes yang dilakukan oleh KLSP yang tak patuh syariah. Kembali kepada yang patuh syariah. Ini saya sebutkan tadi. Yang patuh syariah ni telah diputuskan oleh MKI berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dibincangkan di MKI Fatwa Kebangsaan berhubung cadangan pelaksanaan zakat perniagaan oleh lembaga kumpulan wang simpanan pekerja bagi akaun patuh syariah KLSP. Ini yang kita sebut akaun syariah yang bermula 2017 sebagaimana yang telah dipersetujui dalam mesyuarat yang bersidang pada 25 September 2024 dah putuskan telah mengambil maklum oleh mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-267 yang bersidang pada 24 Oktober 2024 berikut. Akaun simpanan syariah memenuhi kewajipan pembayaran zakat secara tahunan kerana mempunyai ciri-ciri milikan sempurna, milk utam.
Dan pencarum mempunyai hak untuk bertransaksi tasarruf dengan membenarkan wakalah kepada lembaga. Bila usaha wakalah ni, dia boleh keluar. Okey. Diwakilkan. Bila wakilkan, maka pemilikan hak kepada pemilik. Pada pencarum. Bila pencarum, maka wajib kat atasnya zakat. Dan dia macam tabung haji sifatnya dia. Mana pemilikan sudah jelas, milik sempurna, pasal dia diwakilkan kepada KLSP untuk mengurus, maka pemilikan sempurna, keuntungan perniagaan pun syar'i, maka dua-duanya ke zakat sekali. Dan zakat ni adalah zakat perniagaan. Okey. Kewajipan zakat akaun simpanan syariah adalah zakat perniagaan. Ini diputuskan oleh MKI. Kebangsaan mereka putuskan zakat perniagaan kerana dia diniagakan. Okey, bukan zakat simpanan. Berbeza Kalau simpanan dia stagnan, itu jumlah dia. Kalau perniagaan termasuk keuntungan dia termasuk. Jadi kalau simpanan mungkin akan simpan saja, perniagaan tak termasuk. Okey, itu kena bincang lagi sebenarnya. Banyak lagi yang kena peralusi. Harus bagi lembaga KLSP menguruskan pembayaran zakat perniagaan bagi pihak pencarum. Ini yang nak buat oleh KLSP. Kalau betul-betul diputuskan berjalan, dan setengah negeri pun pasti akan berjalan pasal mereka dah putuskan boleh setengah negeri. Di Johor kita belum boleh putuskan pasal baru saya ingat baru 2 bulan lepas atau 3 bulan lepas mereka bentang keputusan fatwa Johor. Kalau berlaku diputuskan, maka dia akan berjalan juga di Johor. Tapi di setengah negeri tempat lain dia telah berjalan sebagainya kemungkinan. MKI telah putuskan okey dengan syarat dengan zakat perniagaan. Okey, jadi KLSP akan berfungsi sebagai pembayar zakat sebagaimana dengan zakat perniagaan sekali, dengan keuntungan semua dizakatkan bagaimana tabung haji buat. Jadi bila keluar wang itu dah bersih bagi pencarum. Keluar wang daripada KLSP sudah bersih. Zakat sudah selesai sebagai tabung haji. Keluar saja tak ini. Kecuali bila kita keluar daripada tabung haji atau keluar daripada KLSP, kemudian simpan kat bank 11 tahun, kena zakatlah simpanan. Kita simpan kat bank lain kan, itu kenalah zakat tahunan. Itu tak bersih lagi pasal kena zakat pasal simpanan kita. Tapi selagi kita keluar immediate, tak perlu zakat. Okey. Pasal kecuali yang konvensional tadi sebut, bila keluar immediate kena zakat sebagai tempat kata tak payah. Tunggu setahun. Tunggu haul dia setahun. Agian zakat perniagaan hendaklah berdasarkan kepada tempat bekerja pencarum mengikut negeri masing-masing. Ini satu lagi lah. Kalau di Perlis tempatnya. Kalau dia mencarum di Johor, Johor lah tempat bayar zakatnya. Kalau di Pahang, Pahang tempatnya. Kerana kita membayar zakat di tempat mana kita bekerja. Okay, jadi itu tanggungjawab masing-masing dan itu aturan yang ulil amri putuskan dan fatwa negeri-negeri putuskan. Bayar dekat negeri. Persoalannya di sini adalah kalau bayar tempat lain macam mana? Dia suruh sahnya mungkin tak masalah, tetapi bila sudah kerajaan negeri putuskan masing-masing, maka ikutlah peraturan. Kerana ada sebab mengapa peraturan itu dibuat untuk bayar zakat di negeri masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, Saibul Fadilah Tuan Profesor Madya Dr. Husin bin Solomon, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, di atas penjelasan yang cukup ekstensif dan mendalam tersebut. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana kita dah ikuti daripada awal sampai habis kita punya tajuk perbualan kita pada hari ini, iaitu tentang KWSP. Sudah tentu banyak input yang kita dapat peroleh pada hari ini, dan saya sangat sarankanlah kepada para pendengar dan penonton sekalian untuk sharekan video ni, sebab saya rasa kita punya perbualan tentang muamalat pada hari ini adalah sebuah insight yang sangat valuable, dan rugi kalau kita tak kongsikan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi tentang kita punya akaun simpanan, iaitu ada akaun simpanan yang konvensional dan syariah. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai seorang mukmin, bukan saja Islam di IC tetapi juga Islam sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita kongsilah kepada orang lain supaya mereka juga dapat kesedaran untuk menjalankan perkara-perkara yang syariah compliance lah dalam kehidupan kita juga. Dan pastikan jangan lupa untuk bayar zakat kepada mana-mana pencarum di luar sana. Jadi saya rasa itu saja pada hari ini Bicara Fatwa Johor yang dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.